Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi kongsian kepada pagi ni adalah kita dah lukis part kita, dah dapat 3D. Jadi kita nak drafting kan part kita seperti apa yang kita tengok di dalam ni lah. Ada dimension, ada section view, ada title block project, ada remark. Jadi dia bagi bagaimana kita nak buat. Caranya mudah saja. Yang pertama kita lukis dulu part kita. Kemudian ini dalam part design workbench lah. Part design. Jadi kita dah buka, kita pergi kepada start, mechanical design, dan drafting. Okay, drafting. Di sini ada diberi pilihan, select an automatic view. Okay, pada ni first angle view. Size kertasnya ISO A3. Okay, jadi kita perhatikan dekat sini. Kita menggunakan size A3 paper. Okay, betul lah. Jadi diberi pilihan sama ada kita nak guna empty sheet ataupun kita nak all views, maksudnya kita ambil automatic views yang Katia generate. Kemudian kita boleh pilih lah mana yang kita nak, mana yang kita nak. Okay, hari ni untuk yang pertama kali ni kita guna yang automatic views dahulu. Automatic views, all views. Sebagai basicnya. Okay, jadi dia akan tunjukkan ke semua view yang ada, yang possible untuk kita punya design lah. Jadi kita boleh pilih mana yang kita nak, mana yang kita tak nak lah. Jadi kita ambil 4 ya, kita ke front, top, side view. Jadi kita boleh delete view yang kita tak nak. Contohnya saya right view ni, yang di highlight ni saya tak nak. Kemudian ini adalah top view, juga saya tak nak, kita delete. Okey, kemudian kita ada rear view. Okey, delete juga. Jadi kita nak 4 view ni je lah. Okey, jadi kita boleh gerakkan dia. Isunya adalah kita punya view ni terkeluar daripada size kertas. Kita boleh ubah size scale ni. Contohnya saya pergi front view ni, right click properties. Kita boleh buat satu per satu. Okay, scale dia adalah 0.5. 1:2. Okay, kita kecilkan. Ini. Ataupun kita boleh ubah ke semua sekaligus. Saya klik satu, control, tekan button control, left, pilih ketiga-tiganya. Right click, properties. Kita ubah 1:2. Jadi ketiga-tiganya akan berubah mengikut scale yang kita nak lah. Okey, jadi kita boleh move kan. Okey, sekarang dia move. Kita nak duduk kat sini tapi dia diikut 45 darjah sini. Kita boleh releasekan benda tu. Okey, right click, view positioning, position independently of reference view. Jadi baru kita boleh ubah view dia mengikut kedudukan yang kita nak lah. Okey, baik. Ini kita automatic kita ambil je apa yang Katia dah syorkan. Okey, baik. Berikutnya lah bagaimana kita nak dapatkan kita punya title block ni. Okey, kita pergi edit, sheet background. Kita kena keluar daripada background yang sekarang lah. Kemudian kita pergi insert, drawing, frame and title block. Di sini diberikan sampel, sampel 1, sampel 2, sampel-sampel untuk kita default title block yang ada dalam Katia lah. Okey, kita ambil je yang ada ni, kita apply. Jadi akan keluar title block dia lah. Okey, lepas tu kita edit perkara-perkara yang perlu di sini. Okey, contohnya kat sini kita tambah teks. Kita tukar kepada nama Politeknik Sultan Azlan Shah ke. Okey, kalau teksnya besar sangat nanti kita boleh ubah dia punya size teks. Okey. Okey, kita ubah kepada size 3.5, kecil sikit. Kita boleh letak logo dan sebagainya lah. Nanti kita bincangkan. Kita buat yang basic dahulu. Okey, bagaimana kita nak insert. Kemudian katakan kat sini ada remarks ni kan. Kita nak buat teks. Jadi kita ambil T ni. Okey, kita letak di sini. Okey, kita masukkan remarks. Okey, kemudian masukkanlah segala maklumat yang diperlukan oleh Katia ni. Okey, remark.
Kalau nak enter, nak pergi ke bawah, shift enter. Satu. Jadi kita kena masukkan teks sama apa yang ada kat sini lah. All dimension in metric mm. Okey, shift enter 2. Dia kata all fillet radius R2. R2. Okey, dan sebagainya lah. Jadi kamu kena type sampai habis. Okey, ini untuk ruangan untuk kita buat title block. Okay, berikutnya adalah insert drawing. Sorry. Kita dah insert drawing. Kita nak kembali kepada mode drawing views tadi. Edit. Kita pergi edit. Kita pergi working views. Okay, dalam working views ni kita boleh masukkan dimension dan sebagainya lah. Contohnya ni dia punya toolbar. Okay, dalam dimension ni ada berbagai jenis dimension kita boleh masukkan. Okay, jadi kita contoh lah. Kita nak dimensionkan panjang dia. Okay, kita dimensionkan. Contohnya daripada hujung ni ke hujung ni. Okay, itu berapa dimensionnya. Dimension. Dari sini ke sini. Okay, tebal ni. Kita boleh gunakan lah. Ataupun kita boleh gunakan chain dimension. Sini. Sini. Kita tekan berterusan. Semuanya. Nanti dia akan keluar secara chain. Begini. Okay. Dan berbagai jenis lagi dimension lah. Ataupun radius. Kita ambil radius. Sini. Contoh lah. Okay. Radius. Sorry. Oh, kan ini angle. Sorry. Patut tak boleh. Angle ni dia line dengan line lah. Line dengan line ni. Dia akan keluar angle lah. Sorry. Bukan radius ni. Radius. Kita punya ni radius ni. Kita nak pilih. Jadi boleh ke semua maklumat-maklumat ni kita boleh masukkan lah. Ini basic kepada drafting. Bagaimana kita ada 3D part. Kita nak draftingkan dia. Dan kita buat mengikut apa yang kita nampak kat sini lah. Okey, itu saja perkongsian yang pertama berkenaan dengan drafting.